Okey, ni untuk basic nasi lemak yang buy one free one yang pakai JC Liverpool lah. Untuk basic nasi lemak akan dapat kacang, ikan bilis, timun, telur, serdak rempah crispy dan sambal. Ini ada nasi lemak harimau tau. Untuk set nasi lemak harimau ni dia akan bagi 2 jenis sate. Sotong balado ni kita add on. Ni sebenarnya dia adalah macam mamak tau. Alternatif pada mamak lah, tapi dia lebihkan kepada nasi lemak. Adakah ini nasi pandan? Nasi dia cukup berlemak, ada masam-masam sedikit. Terus sama dia rasa manis-manis masam. Ada sikit manja ujung. Jadi kalau orang makan nasi lemak harimau kat sini, dia orang akan add on ni tau, kambing rempah. Lembut. Pada masa sama, kalau kau datang pukul 9, diorang akan pasal basic kat belakang ni tau. Untuk kau tengok Premier League dan juga badminton. Malam-malam more korang boleh cuba dia punya menu best seller yang lain. Macam carbonara chicken chop. Yang ini sesuai untuk budak-budak. Untuk roti canai sarang burung ni sedap terutama dia punya pecicah ni dia ala-ala macam sardin masak kicap sikit tapi versi-thick. Ni kari babayunya dia memang berlemak santan dan terasa dia punya kepala udang, petis udang tu. Ini adalah sate kambing masak kicap, ayam buttermilk dan juga sate daging biasa. Untuk dessert aku syorkan lychee ais limau jelly dan wajib cuba dia punya watermelon lemonade slushy. Sangat refreshing.